Apa jadi kalau saluran darah kau dah jadi keras macam tulang, penuh dengan kalsium? Sebab ada setengah-setengah saluran darah bila sumbat tak boleh dirawat dengan belun, sebab belun tu plastik, getah lawan dengan tulang, mesti tulang tu menang. Jadi kadang-kadang kalau ada blok saluran darah jantung, kita kena korek saluran darah tu, kita kena pecahkan tulang dalam saluran darah guna diamond drill, berlian di dalam saluran darah. Kau nak tengok contoh berlian drill masuk dalam saluran darah? Jom aku tunjuk. Engkau tengok Minah ni, saluran darah kat depan jantung dia memang ada blok daripada pangkal sampai hujung. Memang penuh dengan kalsium. Saluran darah dia yang lembut macam getah dah jadi macam tulang. Memang kalau pakai belun macam biasa tak boleh nak buka. Kita terpaksa pakai diamond drill. Benda ni adalah drill. Dia akan pusing 300,000 putaran dalam masa 1 minit. Kita guna diamond drill ni, kita drill dalam saluran darah, hancurkan semua kalsium, hancurkan semua tulang di dalam saluran darah. Ini adalah gambar yang sebelum. Kau tengok bawah ni gambar yang selepas. Jadi pakan jantung ada macam-macam tools, ada macam-macam alat yang kita gunakan. Kadang-kadang kita pakai belun biasa, kadang-kadang sekarang ni kita pakai belun yang ada pisau, kita panggil cutting balloon. Kadang-kadang kita guna pakai satu belun yang boleh pecahkan tulang guna microwave, lithotripsy kita panggil. Ada juga kadang-kadang kena pakai berlian, diamond drill untuk korek dalam saluran darah jantung, buka balik yang sumbat. Terima kasih.